Okey, kita nak cerita tentang ancaman senyap kesihatan masyarakat lah. Jadi, yalah kadang-kadang kita pernah tak kita tiba-tiba kita rasa sihat, kita boleh jogging, kita boleh live, takut pula kan. Tapi tiba-tiba kita ada macam sakit lah yang dipanggil pembunuh senyap ni. Silent killer. Ya, betul. Itu bahaya namanya lah. darah tinggi lah. Dan dengan itu kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini iaitu Dr. Sivaraja Ramasamy, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Doktor, selamat datang ke Nasi Lemak Kopi O. Selamat pagi, Doktor. Betul, Fakrul, Irfan. Ya. Okey. Doktor boleh nampak tekanan darah okey. Lama-lama kalau dengan kita kan bahaya juga. Doktor jangan terjangkit kita. Terima kasih Doktor bersama kami Nasi Lemak Kopi O. Saya rasa ramai yang penonton tertariklah dengan topik ni sebab kita cerita pasal silent killer kan. Jadi mungkin kita boleh mulakan sikit dululah tentang adakah tanda-tanda pengidap penyakit darah tinggi ni. Okey, terima kasih Fakrul dan Encik Irfan. Kita mulakan mungkin dengan penyakit darah tinggi atau hipertensi. Penyakit darah tinggi ini adalah satu penyakit kronik. Dia bukan tiba-tiba muncul. Itu adalah satu proses dan dia menyebabkan tekanan darah seseorang itu meningkat. Apa maksud seorang itu dilabelkan ataupun dikatakan mempunyai penyakit tekanan darah tinggi ni? Kalau ikutkan tekanan darah orang yang biasa, normal, adalah bacaan dia 120, bacaan atas, dan 80 di bacaan bawah. Tetapi jika tekanan darah mereka kita cek, bacaan tekanan dia, bacaan atas adalah 140, dan bacaan bawah dia adalah 90 dan ke atas, 140 ke atas, 190 ke atas. Dalam dua bacaan dan lebih, mereka dikategorikan kemungkinan mempunyai masalah penyakit darah tinggi. Dan untuk confirmation kita akan buat pemeriksaan secara berkala. Dan kalau bacaan itu memang sentiasa lebih daripada 140-190 ke atas, seorang itu dikatakan mempunyai penyakit hipertensi atau penyakit darah tinggi. Tapi selain daripada bacaan tekanan tu, Doktor, apa lagi mungkin simptom-simptom ataupun gejala-gejala yang kita boleh kaitkan dengan darah tinggi? Okey. So itu kembali kepada soalan yang ditanya tadi. Apa tanda-tanda? Adakah tanda-tanda yang spesifik untuk penyakit hipertensi atau darah tinggi ini? Masalah penyakit darah tinggi ini selalunya dia tidak akan memberi apa-apa tanda. Itu yang dikatakan itu yang dikata ancaman senyap. Dia secara senyap-senyapnya penyakit itu wujud dalam individu seseorang itu. Tetapi jika tekanan itu sentiasa dalam keadaan yang tinggi, seseorang itu boleh mendapat simptom-simptom seperti pening kepala, sakit kepala. Tetapi kalau nak tunggu hingga mendapat simptom, maksudnya itu dah lama lah. Dah lama dah. So antara perkara yang kita boleh detect lebih awal adalah melalui pemeriksaan tekanan darah tu lah. Maknanya jumpa doktor juga cek lah. Betul. Kalau lagi tak boleh teka-teka lah Doktor. Ya, tak boleh. Dan masalah dia kata ancaman senyap ni, bila tekanan darah tu sentiasa tinggi kan, dia mula merosakkan buah pinggang. Secara senyap, dia akan mula merosakkan jantung kita. Dia akibat daripada tekanan darah tu. Secara senyap juga. Dan juga dia boleh menyebabkan masalah kepada organ-organ lain seperti mata, menyebabkan kabur dan boleh menyebabkan masalah penyakit pada mata juga. Jadi, perkara-perkara ni ataupun penyakit-penyakit yang menyebabkan dekat liver, dekat kidney, dekat mata ni, itu dah stage-stage akhir lah sebenarnya baru kita orang tu dapat tahu. Betul, itu maksudnya komplikasi kepada penyakit darah tinggi. Termasuk penyakit stroke. Itu adalah disebabkan oleh jika seseorang itu mempunyai tekanan darah tinggi yang berpanjangan dan sentiasa tinggi, dia menyebabkan risiko untuk mendapat stroke. Dia macam pipe lah. Kalau pipe biasa mengalir seperti biasa, tak ada masalah. Kalau kita bengkokkan pipe tersebut, pressure dia tinggi kan, dia boleh sampai boleh pecah pipe lah. Tapi benda tu memang akan berlaku over time lah. Betul. Tapi doktor, punca-punca, mungkin antara punca-punca utama yang menyebabkan, kalau pipe tu kita tahu, kalau kita kecilkan pressure, kalau manusia pula saluran darah tu bagi kena lama. Kalau manusia kan bagi doktor. Dalam ni macam mana doktor? Okey. Adakah punca-punca utama dia? Okey. Punca-punca utama, antara punca utama seseorang itu boleh mendapat penyakit darah tinggi adalah satu adalah
gaya hidup kita sebagai satu punca lah. Iaitu jika seseorang itu mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obes, mereka berisiko untuk mendapat berapa tengok saya? darah tinggi. Tak kena check BMI. BMI pun penting juga doktor. Ya, kan? betul. Saja check. Lupa buat bimbang ini. Tak risau kawan-kawan. Saya dah timbang pagi tadi sebelah kaki je. Okey, sambung doktor. Dan nombor dua adalah dari segi pemakanan. Dari pemakanan memainkan peranan yang sangat penting untuk dalam bahagian penyakit darah tinggi ni. Jika seseorang itu mengambil kandungan garam yang tinggi dalam pemakanan mereka, ini juga meningkatkan risiko penyakit darah tinggi. So peringkat WHO, World Health Organization, menyarankan pengambilan garam kita satu hari kita kena ambil kurang daripada 5 gram. Satu hari kurang daripada 5 gram. Dia satu suruti kecil tu ya. Tetapi hakikatnya untuk kajian di peringkat kebangsaan menunjukkan pengambilan garam di Malaysia adalah dalam 7.6 gram untuk rakyat Malaysia. So maksudnya kita mengambil makanan yang tinggi garam. Kadang-kadang kita tak, itu bukan garam yang kita tambah. Garam-garam ni mungkin hidden seperti kicap, sos, makanan-makanan yang proses seperti nugget, sausages, processed food lah. Dan mi segera. So ini adalah antara makanan yang mempunyai kandungan garam yang tinggi yang boleh menyumbang kepada ni. So mungkin saya bagi sedikit statistik lah. Okey, boleh. Berkenaan dengan penyakit hipertensi. Kat Malaysia ni macam mana? Kalau kita lihat, kita ada 3 orang duduk di sini. Ya. Dan kalau ikut statistik Malaysia, 1 daripada 3 rakyat Malaysia mempunyai penyakit hipertensi. Biasanya yang tengah lah. Tak. Bukan tengah? Tak tahu kan? Tak tahu. Maksudnya satu Pindah daripada boleh, 3. Tak ada, ni contoh. Contoh. So satu daripada 3 rakyat Malaysia mempunyai hipertensi. Tapi saya nak tanya juga, kalau mengikut jantina, adakah itu akan mempengaruhi statistik itu? Adakah lelaki lagi ramai ataupun perempuan lagi ramai? Macam mana tu? Kalau ikutkan dari segi jantina, lelaki lebih sedikit berbanding dengan wanita. Dan kalau kita ikutkan angka secara keseluruhan, seramai 6.65 juta rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas dianggarkan mempunyai penyakit darah tinggi. Ini adalah melalui National Health Mobility Survey ataupun tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan tahun 2023 lah. So ini menunjukkan 6.65 juta rakyat Malaysia yang berumur lebih daripada 18 tahun mempunyai darah tinggi, tetapi hampir 2.7 juta yang tidak tahu mereka mempunyai penyakit darah tinggi. Dia tak tahu pasal macam sihat dah. Ya. Tadi doktor sebut pasal statistik tu kan, 18 ke atas dah mula kena. Kira macam kalau di Malaysia ni lah, ada ke yang seawal usia muda dah kena dah? Okey. So kalau tengok daripada 6.5 juta tadi tu, kalau kita tengok yang muda lah. Muda maksudnya 40 tahun ke bawah. So kira kita semua muda lah. Yes. Betul. Betul. Kita masih lagi muda Fazrul. Yang tu fakta. Bukan auta. Kalau kita lihat 40 tahun dan ke bawah, hampir 1.3 juta rakyat Malaysia yang berumur lebih daripada 18 hingga 40 tahun yang mempunyai penyakit darah tinggi. So dalam 1.3 juta lah. So dan semakin lama semakin ramai golongan muda yang kita mula lihat mempunyai penyakit darah tinggi ini. Ini adalah antara faktor-faktor disebabkan seperti obesiti. Kerana obesiti kalau kita lihat lebih daripada separuh rakyat Malaysia yang mempunyai penyakit overweight dan juga obesiti. Rekod juga tu. Dia bahaya. Semua ini dan juga gaya hidup kita dari segi kurangnya senaman, pemakanan dan lagi satu yang jarang dibincang atau dikatakan adalah mengenai tidur. Jika seseorang itu tidak cukup tidur, seorang yang dewasa perlukan dalam 6 hingga 8 jam. Kalau boleh 7 hingga 8 jam tu kira bagus. Tetapi jika seseorang tidak cukup tidur, tak cukup tidur tu dia boleh menyumbang kepada banyak penyakit. Bukan saja untuk darah tinggi, untuk penyakit diabetes, obesiti pun jadi Jadi sebenarnya tidur ni adalah satu ubat yang secara semula jadinya yang patut diambil untuk oleh setiap orang lah. Tapi itulah kadang tidur 4 jam, 5 jam. Yalah mungkin sebab
kerja nak kena buat, Kan? kena bangun awal apa So semua. kena Dia sesuaikan kena ada balance lah, kena ada lah. balance. Tapi doktor, selain daripada tu kan, kita dah tahu antara punca-puncanya dan mungkin kesan-kesan penyakit hipertensi ataupun darah tinggi ni, macam mana kita nak kawal ataupun macam mana kita nak merawat penyakit ni? Okey. Terima kasih Irfan. Kalau kita lihat kepada bagaimana kita nak yang nombor satu adalah pencegahan. Okey. Kalau boleh kita tak nak penyakit itu datang pada kita. Pencegahan yang paling efisien, paling berkesan adalah dari segi gaya hidup kita. Dan nombor satu dari segi gaya hidup adalah pemakanan. Seperti yang maklumkan tadi, kita kena pastikan makanan yang kita ambil makanan yang seimbang. Yep. Pada masa yang sama, kita kena pastikan pengambilan garam itu perlu dikawal. Dikurangkan. Dan garam bukan secara garam yang kita masukkan saja, garam-garam yang terselindung di dalam bahan makanan tersebut. Nombor dua, dari segi senaman, physical activity, dan juga jangan lupa tentang kesihatan mental. Jika seseorang itu berasa tertekan, stres, tekanan itu boleh juga transit pada tekanan dalam darah juga. So physical and mental health lah kena jaga. Kena jaga doktor. Ya. Doktor, kalau kita nak tanya seserius mana seseorang tu, dia bila dia rasa dia macam pening-pening kan, rasa macam dia ada tanda-tanda kan, dia kena cepat-cepat jumpa doktor. Maksudnya pening biasa ke ataupun dia ada Pening berpanjangan. Pening berpanjangan. Takut dia, orang kata tu migraine. Macam mana tu? Okey, mungkin saya start lebih awal sikit. Jika seseorang itu lebih daripada 18 tahun ke atas, ada simptom, tiada simptom, mereka kena buat pemeriksaan setahunan, at least setiap setahun, dari segi ujian darah, dari segi untuk tekanan darah, untuk kencing manis, semua sekali. Jika mereka nak tunggu sehingga ada simptom, contohnya pening, sakit kepala, baru nak buat pemeriksaan, itu dah kira terlambat. Tetapi bukan semua pening kepala, bukan semua sakit kepala adalah darah tinggi. Dia ada banyak faktor lain juga. Tetapi saringan kesihatan, pengesanan awal itu adalah sangat penting. Dia bukan macam kalau dah ada pening, demam, kita makan ubat, lepas tu kita stop. Dia bukan macam tu. Penyakit hipertensi adalah penyakit yang apabila simptom tu dah ada, maksudnya benda tu dah lama dalam kita. So kita kena pastikan kesan lebih awal. Okay, so kalau macam memang dia dah disahkan ada darah tinggi kan, kena kawal lah. Katalah doktor kata kena kawal dan kena makan ubat. Kalau pengambilan ubat tu dia ada kesan ke untuk jangka masa panjang? Okey. Ubat yang diberi adalah nombor satu, kita kena faham penyakit darah tinggi ini, kita punya, jika seseorang tu ada penyakit itu, matlamat kita adalah untuk mengawal tekanan darah itu dalam keadaan normal. Dan ini dibantu dengan nombor satu gaya hidup, itu first lah. Nombor dua, dengan bantuan ubat yang diberikan oleh doktor. Tujuan ubat ini ada banyak tujuan. Satu, untuk memastikan kawalan darah tu dalam keadaan normal. Dua, ubat ini juga akan membantu mengurangkan komplikasi-komplikasi yang seperti yang kita maklumkan tadi. Penyakit jantung, kan, stroke. Kerana itu adalah antara faktor kematian utama di Malaysia. So kita nak kurangkan komplikasi-komplikasi tersebut. Boleh sembuh sepenuhnya ataupun memang untuk kawalan sahaja? Okey. Istilah sembuh sepenuhnya dalam untuk hipertensi tiada. Dia lebih kepada terkawal, untuk dari segi kawalan tekanan darah. So maksudnya jika seseorang itu tekanan darah dah normal, kan? Tengok hari ni dah 110, 70. Saya berhentilah. Tidak. Kalau dia bukan bermaksud bila seseorang itu mempunyai tekanan darah normal, dia berhenti ubat, tidak. Dia akan teruskan pengambilan ubat tersebut. Tetapi kalau ubat tu sampai bila dia kena makan? Ubat dia dia ada, jika seseorang tak ambil ubat, contohnya lah, sebelum ni dia ambil 2 jenis ubat darah tinggi. Bila dah makan, tengok kawalan dia baik, mungkin doktor akan menurunkan dosage ataupun menurunkan dari segi bilangan ubat. Tetapi tidak akan stop terus ubat lah. Dan betul lah yang kita dengar tu kan, kalau makan ubat darah tinggi tu panjang lama makan dia tu. Kena kawal lah. Kena kawal lah. Dia okey kan. Betul. Dan mungkin lepas katalah mungkin ada yang sekarang ni dah tahu kita kena jaga pemakanan, kena jaga kesihatan, jangan
ada berat badan berlebihan apa semua. Apa tengok saya? Tak ada, kita nak tengok kamera lah. Okey, Kan tengok awak je banyak kan. Hajalah jeling-jeling kan. Okey, tapi doktor, mungkin akhir sekali nasihat kepada penonton-penonton Nasi Lemak Kopi O yang sedang menonton, macam mana dari segi nak tahu ataupun nak mengawal penyakit darah tinggi ni. Okey. Untuk tuan-tuan dan puan-puan di sana, untuk mengetahui status kesihatan kita, specifically kalau untuk penyakit darah tinggi ini, kita boleh jalankan pemeriksaan kesihatan. Pemeriksaan kesihatan ini tidak melibatkan nak ambil cucuk ke, tak ada. Untuk cek tekanan darah, alat untuk pemeriksaan tekanan darah itu akan dipasang dan kita boleh lihat bacaan tekanan darah anda. Dan disarankan kepada sesiapa yang berumur 18 tahun ke atas untuk menjalani ujian saringan setahun sekali. Dan kita ada satu program, iaitu program NHSI atau National Health Screening Initiative, di mana anda boleh mendapatkan perkhidmatan saringan kesihatan ini di mana-mana klinik kesihatan ataupun di mana-mana klinik yang bekerjasama dalam program NHSI kita ini. Dan selain daripada itu, gaya hidup sihat itu adalah yang faktor utama boleh mencegah bukan saja untuk penyakit darah tinggi, malah penyakit-penyakit kronik lain seperti diabetes dan sebagainya lah. Jadi Ingatlah ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Sivarajan Ramasamy, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawalan Penyakit, Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih doktor.